Hello, so hari ni saya dapat satu post daripada orang yang selalu share mengenai Handed Genetic punya website scam ni yang berpotensi besar scam. So kat sini ada bagi dua gambar lah, bila orang tanya pasal tak bayar dah, kemudian ada bagi gambar ni lah, ada bagi tahu kapan will process, register members dan sebagainya. Kemudian kita boleh tengok kat sini sistem malfunction dan sebagainya. Macam kita cakap lah sebelum ni, biasanya sistem macam ni bila dia dah nak down, dia akan ada macam-macam alasan. Dia kata tak boleh nak withdraw, kemudian nanti mungkin dia akan tiba-tiba buat promosi untuk withdraw, ataupun dia boleh jual kad untuk withdraw dan sebagainya. Itu memang dah hujung-hujung sangat yang dia nak tutup sangat lah website ni. So contoh saya tunjuk kat sini, anda boleh tengok daripada komen pun orang dah mula risau dan sebagainya. Kemudian admin bagi tahu sambut anniversary ke-6 dan sebagainya. Ini memang semua scam lah, apa yang dikatakan sebenarnya. So daripada awal kita join skim sekarang ni, elakkan daripada join, elakkan daripada invite kawan-kawan dan juga saudara mara daripada join. Kalau tidak akan jadi masalah. Ini macam dia kata, dia invest semua duit simpanan sebab percaya. So kita harap kalau ada duit yang masih boleh dapat tu, boleh dapatkan. Dan siapa yang kena scam, silalah buat laporan polis lah, supaya masalah ni tak berulang dan jadikan pengajaran lah. Sebabkan kita pun dah bagi tahu macam mana template website-website yang kita syak sebagai scam dan sebagainya. Dan elakkanlah daripada join sistem scam sebegini pada masa akan datang. Itu saja, harap video bermanfaat. Sekian, terima kasih.